Animasi ini merupakan bab 3 sejarah tingkatan 3 by otak kita. Kononnya, pada zaman dahulu pada abad ke-19, seekor gajah milik Long Jaafar bernama Si Larut telah terlepas ke dalam hutan. Apabila ditemui semula, kakinya penuh dengan lumpur hitam bercampur biji. Dari situlah ditemui biji timah yang melimpah ruah dan lembah itu dinamakan Larut. Kini, di lembah yang subur inilah, kehidupan Ismail, seorang remaja berusia 16 tahun, berjalan seperti biasa. Setiap pagi, dia dan ayahnya akan ke sungai, menggunakan kaedah mendulang dan melampat iaitu kaedah tradisional untuk melombong biji timah yang menjadi nadi kehidupan mereka. Kemakmuran Larut di bawah pimpinan Ngah Ibrahim, putera Long Jaafar, menjadi buah mulut para pedagang. Untuk memajukan lagi lombong-lombong di Klian Pau dan Klian Baru, Ngah Ibrahim membawa masuk ramai pelombong dari China. Dia juga membangunkan Kuala Sepetang sebagai pelabuhan utama untuk mengangkut biji timah dari Perak ke Pulau Pinang. Ismail melihat lanskap kampungnya mula berubah dengan cepat. Ismail berkawan dengan Lian, anak kepada seorang ketua pelombong dari kumpulan Haisan. Lian sering bercerita tentang impian ayahnya untuk mencari kekayaan di bumi asing ini. Namun, di sebalik kemeriahan itu, Ismail dapat merasakan ketegangan mula timbul. Para pelombong Cina terbahagi kepada dua kumpulan iaitu Gihin dan Haisan yang sering bersaing sengit untuk menguasai kawasan lombong terbaik. Persaingan itu akhirnya bertukar menjadi permusuhan yang berlarutan dari tahun 1861 hingga 1874. Pergaduhan kecil sering tercetus dan akhirnya memuncak menjadi sebuah peperangan besar yang dikenali sebagai Perang Larut. Kumpulan Gihin dan Haisan berperang sesama sendiri, mempertahankan hak dan kepentingan masing-masing. Kedamaian yang pernah Ismail nikmati kini hancur berkecai. Peperangan itu menjejaskan perdagangan biji timah. Asap dan bunyi dentuman senjata menjadi pemandangan biasa. Para pedagang di negeri-negeri selat mula resah. Kekacauan bukan sahaja berlaku di Perak, malah berita tentang Perang Klang 1866 hingga 1874 di Selangor dan perebutan kuasa di Sungai Ujong, Negeri Sembilan, turut merisaukan mereka. Pelaburan mereka dalam lombong biji timah kini terancam dan mereka mula mendesak pihak British untuk campur tangan. Pada masa yang sama, Istana Perak turut bergolak. Selepas kemangkatan Sultan Ali, perebutan takhta berlaku antara Raja Abdullah, Raja Ismail dan Raja Yusuf. Di Selangor pula, Perang Klang meletus antara Raja Mahadi dan Raja Abdullah kerana merebut daerah Klang yang kaya dengan biji timah. British melihat krisis-krisis ini sebagai peluang keemasan untuk meluaskan pengaruh mereka. Di Singapura, Arthur, anak seorang pegawai British, sering mendengar ayahnya, Andrew Clarke, Gubernur Negeri-Negeri Selat, berbincang tentang kekacauan di negeri-negeri Melayu. Perang Larut, Perang Klang dan perebutan kuasa di Sungai Ujong adalah alasan yang kita perlukan, kata ayahnya. Kita akan menstabilkan negeri-negeri itu demi kepentingan perdagangan kita dan meluaskan pengaruh British. Maka, pada 20 Januari 1874, Perjanjian Pangkor telah ditandatangani. Ia mengiktiraf Raja Abdullah sebagai Sultan Perak dan J.W.W. Birch dilantik sebagai Residen British pertama. Nasihat residen wajib dipatuhi dalam semua urusan pentadbiran kecuali berkaitan agama Islam dan adat Melayu. Sistem residen ini kemudiannya diperluaskan ke Selangor dengan J.G. Davidson sebagai residen, Negeri Sembilan dengan Martin Lister dan Pahang dengan J.P. Roger. Sistem residen mempunyai beberapa ciri utama. Walaupun kedudukan sultan dan pembesar dikekalkan, kuasa mereka terhakis kerana nasihat British mesti diterima. Residen mengambil alih pentadbiran dan pungutan cukai, manakala jabatan-jabatan berteraskan sistem barat diperkenalkan. Ismail dan ayahnya melihat perubahan ini dengan jelas apabila mereka terpaksa berurusan dengan pejabat tanah yang baru dibuka untuk membayar cukai. Namun, kelemahan sistem residen mula terselah. Pentadbiran di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang menjadi tidak seragam kerana setiap residen mempunyai garis panduan yang tidak jelas. Residen menjadi terlalu berkuasa sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati raja dan pembesar Melayu. Selain itu, kemajuan ekonomi yang tidak seimbang dan masalah kewangan di Pahang turut menjadi faktor pendorong kepada perubahan seterusnya.
Untuk mengatasi kelemahan ini dan menyeragamkan pentadbiran serta menjamin keselamatan, British membentuk Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB) pada tahun 1895. NNMB juga dikenali sebagai Persekutuan 1896. Kuala Lumpur dijadikan pusat pentadbiran dan Frank Swettenham dilantik sebagai Residen Jeneral pertama. Kuasa Raja-Raja Melayu semakin terhakis kerana kini mereka terpaksa menerima nasihat Residen Jeneral. Ismail dan Lian hanya mampu melihat arus perubahan besar melanda tanah air mereka, tertanya-tanya apakah masa depan yang menanti.